Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat menyambung pengajian kita tadabbur ayat-ayat tauhid. Yang mana pada beberapa siri yang lalu kita mula membincangkan perkara-perkara syirik, perkara-perkara yang merosakkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah membincangkan tentang tangkal, kita telah membincangkan tentang jampi serapah, kita telah membincangkan tentang tabarruk, iaitu mengambil berkat, dan kita juga telah membincangkan tentang menyembelih kerana selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita dah huraikan secara terperinci mana satu yang boleh menjadi syirik akbar, syirik yang mengeluarkan daripada agama, mana satu pula yang termasuk dalam syirik asghar, yang mana dia perbuatan syirik tetapi tidaklah mengeluarkan daripada agama. Jadi pada malam ni kita masuk bab yang seterusnya. Bab antara perbuatan syirik ialah apabila seseorang itu bernazar untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak mulakan pada malam ni dengan lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan nazar. Kan biasa dalam masyarakat kita kalau ada sesuatu perkara dia bernazar, kalau dapat tu dia nak buat ni. Jadi apakah nazar itu? Jadi para ulama menyatakan nazar itu secara ringkasnya ialah apabila seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan satu perkara ketaatan yang pada asalnya tidak wajib. Satu amalan tu amalan ketaatan, amal ibadah lah, amal yang baik. Tapi orang itu dia bernazar, dia wajibkan ke atas dirinya untuk dia lakukan perbuatan tersebut. Macam puasa nazar, misalnya puasa, mungkin puasa sunat, tapi dia lakukan nazar, dia wajibkan ke atas dirinya untuk buat perkara tersebut. Solat sunat atau apa-apa sahaja amal ketaatan. Bila seseorang telah bernazar untuk melakukan sesuatu perkara, maka wajiblah untuk dia memenuhi nazar tersebut. Adalah hukum hakam dia dalam kitab fiqh. Misalnya, kalau ada orang bernazar nak puasa, puasa tu puasa sunat. Tapi bila dia dah nazar, dia dah wajibkan ke atas dirinya, maka jadi wajib untuk dia. Sebab itu kalau puasa sunat, misalnya, kalau seseorang tu puasa sunat, tengah hari tu dia lapar, tak jadi nak puasa, rasa macam nak buka, boleh untuk dia berbuka puasa. Dia batalkan puasa dia tanpa sebarang keuzuran. Tapi bila puasa nazar, nazar itu amalan wajib. Maka amalan wajib tidak boleh dibatalkan tanpa sebarang sebab yang diiktiraf oleh syarak. Jadi kita nak lihat beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan nazar. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insan menceritakan tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk syurga. Antara ciri-ciri orang beriman ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yufuna bin nazr. Mereka itu menunaikan nazar mereka, mereka menepati nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka ini, orang beriman ini, mereka takut akan hari kiamat yang mana azabnya akan merata di mana-mana. Jadi daripada ayat ni Allah sebutkan antara ciri orang beriman, mereka menunaikan nazar mereka. Jadi apakah maksud nazar? Sebab nazar ni kalau biasa dalam konteks kita lah yang kita faham, nazar ni kita wajibkan diri kita buat sesuatu bila kita dapat sesuatu. Misalnya seorang ibu
atau ayah, anak dia periksa, anak dia dapat nazar. Dia kata kalau anak dia dapat straight A's ke apa, dapat semua A dalam mata pelajaran ke SPM ke, dia nazar. Kalau anak dia dapat semua A, dia bernazar dia nak puasa sunat. Atau dia kata kalau anak dia dapat straight A's, dia nak sedekah makanan kepada jemaah masjid tu kan, kadang orang malam Jumaat kan bagi makan. Jadi kalau berlaku memang wajiblah ditunaikan. Cuma nazar yang ada dalam Islam bukan sekadar itu. Pertama, nazar ada nazar yang umum. Nazar yang umum. Dalam surah Al-Insan tadi Allah menerangkan yufuna bin nazar. Mereka ini orang beriman, mereka menunaikan nazar mereka. Imam Qatadah menjelaskan kandungan ayat ini bermaksud mereka ini menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas mereka, sama ada solat, zakat, puasa, haji dan kewajipan-kewajipan yang lain. Jadi perkataan nazar ini dalam Al-Quran boleh jadi juga bermaksud benda-benda yang memang Allah dah wajibkan pada asalnya. Jadi pada surah Al-Insan ayat 7 ini nak bagi tahu orang-orang beriman ni mereka menunaikan kewajipan-kewajipan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yufuna bin nazri di sini bermaksud mereka menunaikan kewajipan-kewajipan mereka. Dalam surah Al-Hajj ayat 29 Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal yufu nuzurahum. Hendaklah mereka menunaikan nazar mereka. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini merujuk hendaklah mereka melaksanakan perkara yang wajib dilakukan ketika mereka menunaikan haji. Jadi nazar dalam ayat ini merujuk pada perkara-perkara yang Allah wajibkan. Jadi itu bukan diskusi perbincangan kita dalam topik malam ni lah. Yang menjadi topik perbahasan pada malam ini ialah nazar dengan maksud yang lebih khusus. Jadi para ulama meletakkan, Imam Al-Bawawi menyatakan nazar ialah ayyujibal mar'u ala nafsihi qurbatan lam yujibha asy-syar'u alaih. Seseorang mewajibkan ke atas dirinya satu ibadah yang pada asalnya tidak diwajibkan oleh syariat. Satu ibadah yang tak diwajibkan oleh syariat. Ini penting. Nazar ini berkaitan ketaatan. Ada sebahagian kita ni buat nazar tapi nazar pelik-pelik. Nazar nak botak kepala. Kan dalam masyarakat kita nazar nak membotakkan kepala. Sejak bila pula membotakkan kepala ni termasuk dalam amalan ketaatan? Dia haruslah boleh dibuat. Membotakkan kepala tu. Cukur kepala. Tapi ia bukan termasuk dalam amal ketaatan. Nazar ni kita mewajibkan diri kita buat satu ibadah atau ketaatan yang pada asalnya tak wajib. Tapi dia benda ketaatan. Yang paling hukumnya sunat. Misalnya sedekah bagi makan kat orang ramai. Digalakkan, disunatkan. Tapi bila kita nazar, kita wajibkan ke atas diri kita, maka dia jadi wajib. Botakkan kepala, dia tak termasuk bab sunat pun. Kita hanya disuruh cukur kepala bila? Kanak-kanak baru lahir tu kan, kita ni cukur. Ataupun bila kita tunaikan haji. Itulah waktu di mana mencukur kepala tu jadi ketaatan. Tapi pada hari-hari lain, cukur kepala tu macam kita potong rambut biasa je lah. Tak termasuk. Jadi tak termasuk dalam perkara yang sepatutnya kita bernazar dengannya. Ada yang bernazar nak berjalan kaki ke sana, itu tidak ada dalam Islam. Nabi SAW pernah nampak ada sahabat dia bernazar, dia nak berdiri bawah panas. Nabi SAW tegur. Nabi SAW tegur. Itu bukan Islam aja. Bernazar maksudnya kita mewajibkan benda ketaatan yang pada asalnya tidak wajib. Puasa sunat ke, solat sunat ke, bersedekah ke, bagi makan orang dan semisalnya. Al-Imam At-Tabari pula dalam tafsirnya menyatakan nazar itu ialah ma'aujabuhul mar'u ala nafsihi. Sesuatu yang seseorang mewajibkan ke atas dirinya sendiri tabarruran fi ta'atillah, dalam tujuan untuk berbuat baik mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa taqarruban bihi ilaih, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
min sadaqatin aw amali khairin, sama ada sedekah ataupun amal kebaikan. Jadi itu nazar lah. Jadi janganlah ikut kadang-kadang nazar berjalan kaki daripada negeri tu ke negeri ni, itu bukan ajaran Islam lah. Mana ada dalam ajaran Islam suruh kita berjalan kaki jauh-jauh macam tu. Allah dah bagi kereta semua. Ya kan? Bukan. Jadi nazar yang kita maksudkan ini yang mewajibkan diri kita buat sesuatu benda ketaatan yang tak wajib terbahagi kepada dua. Pertama, nazar secara umum. Pertama, nazar kepada Allah. Nazar kepada Allah ni ada 3 jenis. Pertama, nazar dalam bentuk ketaatan. Nazar ini wajib untuk ditunaikan, dan jika tidak ditunaikan, maka wajib membayar kafarah sumpah. Bila seorang bersumpah dia tak tunaikan, dia kena bayar kafarah. Macam mana kafarah tu ada perbincangan lah dalam kitab-kitab fiqh. Saya tak nak sentuh malam ni sebab saya pun tak arif dalam bab kafarah ni. Jadi maksudnya kalau tak tunaikan dia kena bayar kafarah. Ini kerana nazar pada hakikatnya seperti sumpah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, innaman nazru yaminun kafaratuha kafaratu yamin. Nazar itu adalah sejenis sumpah. Sesungguhnya nazar itu seperti sumpah. Kafarahnya adalah seperti kafarah sumpah. Jadi wajib. Nazar dalam bentuk ketaatan kepada Allah wajib ditunaikan. Kalau tak buat kena kafarah. Dan nazar dalam bentuk ketaatan kepada Allah ini terbahagi kepada 2 lagi. Nazar muqayyad. Nazar muqayyad ni nazar yang diikat dengan sesuatu sebab. Dan ini yang masyarakat kita selalu buat. Iaitu nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperolehi sesuatu nikmat atau terhalang daripada sesuatu kemudaratan. Kan masyarakat kita biasa buat. Contoh, seseorang dia sakit. Dia kata kalau saya sembuh ni, contoh dia masuk hospital, dia kena warded lah, masuk ward. Terlantar ke hospital tu dia bernazar. Dia kata kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya bernazar lepas saya keluar daripada hospital ni, saya nak sedekah itu dan ini misalnya. Atau kalau saya lulus periksa, atau kalau saya naik pangkat, atau dia dapatlah apa-apa nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya bernazar untuk buat itu dan ini. Maka nazar ini wajib ditunaikan. Tetapi nazar yang sebegini makruh. Wajib tapi makruh dilakukan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya perbuatan nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Sebab apa? Ada orang menyangka kalau kita nak dapat sesuatu, contoh dia sakit, dia nak sembuh. Dia menyangka kalau dia bernazar, contoh dia kata, kalau aku sembuh ni, nanti aku nak puasa sunat. Kalau aku sembuh ni, aku nak sedekah. Jadi dia menyangka bahawa bila bernazar itu, maka Allah akan bagi kesembuhan kat dia. Seolah-olah nazar itu adalah cara untuk mempercepatkan dia dapat nikmat tersebut. Tak. Nabi SAW kata, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar tak mendatangkan apa-apa kebaikan. Dia tak bagi kita cepat sembuh ke. Contoh anak kita nak exam, kita bernazar. Kita dengan harapan kalau kita bernazar ni, anak kita akan lulus exam, dapat markah cemerlang. Tak. Bukan. Innahu la ya'ti bi khairin. Dia tidak datang. Dia tidak membawa kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya hanya saja nazar yang macam ini hanyalah dikeluarkan daripada diri orang yang kedekut. Kan dia letak syarat. Kalau anak saya dapat 7A, 9A, saya akan puasa. Kenapa tak puasa je? Nak tunggu dapat baru puasa. Kalau saya, contoh orang sakit, kalau saya sembuh daripada penyakit ni, saya nak sedekah bagi makan kat orang ramai. Kenapa tak bagi je sekarang? Kenapa nak tunggu sembuh? Kenapa letakkan syarat sembuh? Maksudnya dia macam letak syarat. Kalau Allah bagi ni, baru aku bagi ni. Macam tu lah. Macam jual beli yang lebih kurang kan. Kedekut lah maksudnya dia nak ibadah tu dengan syarat Allah bagi dia sesuatu. Tapi bila dia bernazar, dia wajib tunaikan. Dia tak dosa lah nazar tu. Tapi bukan satu perkara yang elok dia lakukan. Sepatutnya kalau kita sakit, misalnya, kita nak
doa pada Allah supaya Allah sembuhkan, kita memang digalakkan tawassul dengan amal-amal soleh. Boleh je kita sedekah, kita tengah sakit, mungkin keluarga kita sakit dan misalnya, maka kita sedekah ke orang ramai dan kita berdoa pada Allah, ya Allah, semoga dengan sedekah ni kau sembuhkan penyakit orang ni. Tak apa. Tapi kita tak letakkan syarat, kalau sembuh baru nak sedekah. Tu lain. Kena faham beza kan, beza kan. Macam kita orang bila orang sakit, kadang ada orang dia buat kenduri doa selamat kan. Dia bagi makan orang ramai dengan cara apa? Bersedekah. Yang mana dengan harapan bila bersedekah tu termasuk dalam tawassul dengan amal soleh, supaya Allah makbulkan doa kita. Lepas tu doa ke Allah, ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah jadikanlah sedekah ni sebagai amal soleh, kami bertawassul dengan sedekah ini untuk kau sembuhkanlah doa sakit si fulan. Tu boleh. Itu tak makruh. Ni yang jenis cerita gini. Allah bagi ni baru aku nak bagi. Anak aku dapat straight A's baru aku nak puasa sunat. Kalau anak aku tak straight A's, aku puasa Ramadan je. Tak, tu makruh. Kan? Sebab Nabi SAW kata, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ia hanyalah keluar, muncul nazar macam ni hanyalah muncul daripada orang yang kedekut. Allah bagi baru dia nak ibadah ke Allah, nak tambah ketaatan. Jadi makruh. Tapi bila dah janji kena tunaikanlah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, bukankah mereka ni telah dilarang daripada bernazar? Nabi SAW pun bersabda, Ibnu Umar kata kan orang ramai dilarang daripada bernazar. Nabi SAW pernah sebut, awalam yunhau anin nazar. Inna Nabi SAW, inna nazra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Nazar ni dia tak akan mempercepatkan satu perkara atau melewatkan satu perkara. Ada orang nak cepat sembuh nazar? Tak. Nabi SAW bagi tahu nazar ni tak bagi efek apa-apa pun. Ia hanya dikeluarkan daripada orang yang kedekut. Jadi kita jangan jadi kedekut lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah dah bagi banyak kat kita. Boleh pula kita letak syarat kan? Allah bagi ni baru aku nak buat ni. Tak boleh lah macam tu. Walaupun tidak berdosa. Tapi dia kedekut lah. Sebab tu ulama menyatakan dia makruh. Sebab Nabi SAW menyifatkan ia sebagai perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang kedekut. Kita tengok pun kita faham, kedekut betul orang ni. Nak puasa sunat pun kedekut. Nak bagi makan orang ramai pun kedekut. Nak tunggu Allah bagi itu ini baru nak bagi orang makan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, la tanziru, janganlah kamu bernazar, fa innan nazra la yughni minal qadari syai'a. Sesungguhnya nazar itu tidaklah mempengaruhi takdir sama sekali. Dia tak boleh ubah takdir pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ia hanya datang daripada orang yang kedekut. Tengok daripada Abdullah bin Umar, daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bagi tahu nazar yang muqayyad ni, yang terikat dengan syarat. Allah bagi A, aku buat B. Allah bagi ni, aku buat ni. Bila dah nazar, wajib tunaikan. Tapi makruh perbuatan sedemikian. Jadi memulakan nazar muqayyad ini makruh. Tetapi kalau dah terlanjur bernazar dengan nazar muqayyad, wajib ditunaikan nazar tersebut. Kerana ia sama macam bersumpah. Kan sumpah wajib ditunaikan. Bersumpah nak tunaikan satu ketaatan pada Allah, wajib ditunaikan. Jadi ini nazar yang makruh. Nazar yang macam orang kata jual beli dengan Allah. Tapi nazar yang digalakkan ialah nazar mutlak. Nazar mutlak. Dia tak letak apa-apa syarat pada Allah. Dia memang mewajibkan pada diri dia untuk buat satu perkara. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang diwajibkan diri dia untuk buat satu benda yang sunat, kita jangan cela dia. Di nazar dia kata, aku wajibkan diri aku dan buat benda ni, buat benda ni. Tak ada masalah. Benda tu bukan termasuk dalam bid'ah pun. Untuk diri dia. Tapi dia jangan wajibkan orang pula. Wajib kamu puasa sunat. Tak boleh. Dia nazar untuk diri dia sendiri. Diwajibkan untuk diri dia. Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, man nazara ayyuti Allah. Sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia tunaikan nazar dia. Wa man nazara ay ya'siyahu. Sesiapa yang bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, janganlah dia tunaikan nazar tersebut. Janganlah dia buat maksiat tersebut. Jadi nazar ni hanya dalam bentuk kebaikan. Dia wajibkan diri dia untuk buat sesuatu kebaikan, ibadah. Contoh ada seorang tu,
dia rasa dia banyak dosa lah. Jadi dia wajibkan kepada dia kata aku bernazar mulai hari ini qiyamul lail adalah wajib ke atas diriku. Wajib lah. Dia kata aku bernazar mulai hari ini setiap hari Isnin dan Khamis aku akan puasa. Jadi puasa Isnin dan Khamis tu yang pada asalnya sunat menjadi wajib kepada dia. Dan nazar yang macam ni tidak dicela, bukan makruh sebab dia tak letak apa-apa syarat. Dia yang terdetik mungkin dia rasa dia banyak dosa atau dia rasa amal ibadah aku ni sikit sangat. Jadi dia wajibkan diri dia untuk buat satu perkara yang tak wajib. Maka tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi itu nazar bentuk ketaatan. Tetapi kalau seseorang dia bernazar nak buat maksiat, maka tak boleh ditunaikan perkara tersebut. Ni pelik lah, tak ada je orang buat nazar untuk Allah tapi buat maksiat. Contoh yang diberikan, seseorang bernazar nak memutuskan silaturahim dan dia niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ditunaikan nazar tersebut. Ataupun dalam hadis yang kita dah bacakan sebelum ni, kisah ada seorang sahabat dia bagi tahu daripada Thabit bin Dahhak, dia bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada seseorang ni dia nak menyembelih unta di satu tempat bernama Buana. Lalu ditanya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu nazar nak sembelih unta kat tempat nama Buana tu. Lalu Nabi SAW kata, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Adakah dekat tempat Buana itu ada berhala-berhala, dulu-dulu tempat tu pernah dijadikan tempat sembah berhala? Maka sahabat kata tak. Tempat ni bukan tempat yang orang jahiliyah kenali sebagai tempat disembelih untuk berhala. Nabi SAW tanya lagi, adakah fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Adakah orang jahiliyah, orang-orang musyrikin ni biasa sambut hari kebesaran mereka, hari raya mereka kat tempat tu? Sahabat kata tak. Lalu kata Nabi SAW, aufi binazrik, kalau macam tu tunaikanlah nazar kamu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Kerana tidak boleh dilaksanakan nazar kalau ia mengandungi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan bukan juga tak boleh lakukan kalau ia berkaitan dengan perkara yang tak dimiliki oleh seorang. Dia nak sedekah tapi sedekah harta bukan harta dia. Tak boleh lah. Dia bernazar nak sedekah tapi harta siapa? Harta mak ayah dia. Tak boleh. Tak boleh. Jadi nazar yang berbentuk maksiat tidak boleh dilaksanakan. Tetapi orang itu tetap wajib kafarah, bayar kafarah. Sebab dia dah berjanji, nazar ni dia tujukan pada Allah. Dia nak buat ni benda ni, tapi benda ni maksiat, dia buat kerana Allah, tak boleh. Tapi wajib untuk dia bayar kafarah. Tapi tak adalah orang yang bernazar nak buat maksiat ni kan, jarang lah. Pelik sangat pemikiran dia nazar nak buat maksiat, na'udzubillah min zalik. Jadi itu nazar kerana Allah. Jadi nazar kerana Allah yang digalakkan, yang elok ialah nazar mutlak tanpa diikat dengan sebarang syarat. Yang diikat dengan syarat, walaupun nazar tu untuk buat benda baik, tetap juga ia makruh, tak digalakkan. Tapi kalau dah terlanjur nazar, kena wajib tunaikan. Jadi yang kita nak bincangkan pada malam ini ialah nazar yang syirik. Tadi bernazar kepada Allah, maksudnya seseorang tu yang makruh ni, kalau dia dapat sesuatu atau dia ada hajat sesuatu, dia kata kalau aku sembuh, aku akan sedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak puasa sunat. Aku wajibkan diri aku puasa sunat ni. Dia masih buat kerana Allah. Tapi ada nazar yang syirik. Iaitu nazar yang ditujukan kepada selain Allah. Seperti seseorang yang bernazar kepada kuburan. Dia pergi kat kubur-kubur wali. Biasa kubur-kubur wali lah. Dia tak ada je pergi mana-mana kubur kan. Kubur-kubur orang soleh. Kubur para ulama. Dia bernazar. Dia bernazar dekat kubur tersebut. Contohnya, dia bernazar kalaulah nanti anak dia sembuh sakit. Anak dia ada sakit. Dia pun pergi kat kubur wali tu. Dia bernazar kat kubur tu. Dia kata, nanti kalau anak saya sembuh penyakit ni, nanti saya letak, contoh dia kata dia nak hiaslah kubur tu. Ataupun dia bernazar, nanti kalau anak saya sembuh daripada penyakit,
nanti saya datanglah kat kubur awak ni setiap hari, doakan. Nazar yang ditujukan kepada orang di dalam kubur. Begitu juga seseorang yang bernazar kepada malaikat, hatta malaikat Jibril, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka nak mendekatkan diri kepada mereka. Nazar tadi kita sebut dia taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu kita wajibkan kepada kita perbuatan-perbuatan ketaatan, amal-amal sunat. Tapi yang ni dia nazar yang syirik. Bila ada hajat-hajat tertentu dia janji dengan tempat tersebut, kalau aku dapat tunai satu, aku akan buat sesuatu perkara. Nazar yang syirik tidak boleh ditunaikan, haram ditunaikan dan tidak ada kafarah padanya. Sebab kafarah nazar ini hanya untuk nazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bila seseorang tak dapat tunaikan nazar dia, contoh tak dapat tunai dia dah terlanjur bernazar nak puasa sunat, tak larat pula dia. Dia kata tak larat nak puasa sunat setiap hari Isnin ni. Dia bayarlah kafarah. Atau dia terlanjur bernazar, dia nak qiyamul lail setiap malam. Dia kata, tak larat ni, dah berkali termiss malam. Dia bayar kafarah. Ataupun, inilah benda-benda lain, maksud yang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia nazar itu untuk Allah, maka wajiblah dia bayar kafarah. Tapi, nazar yang syirik, nazar kepada orang yang dah mati, nazar kepada berhala, nazar kepada tempat-tempat yang dianggap keramat. Contoh dia bawa makanan ayam golek dekat kubur kan. Dia letak dekat kubur tu, dekat bawah pokok tempat penunggu tu, dia kata tak apa, dia janji dekat penunggu tu, dia kata kalau ataupun dia jumpa Tok Bomoh. Mudah kata dia jumpa Tok Bomoh. Tok Bomoh tu bagi syarat kat dia lah. Kalau kamu nak anak kamu sembuh, atau kamu nak contoh kamu terlepas daripada gangguan jin kat rumah kamu ni, kamu kena bernazar nanti lepas kamu selamat daripada gangguan jin tu, kamu kena bawa ayam golek kat rumah aku. Bernazar kepada Tok Bomoh. Jadi itu perbuatan syirik. Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nazar sebab Bomoh tu suruh? Tak boleh. Dia nazar nak bagi sesuatu kepada Bomoh tersebut sebab dia percaya Bomoh tu dah yang datangkan kesembuhan, selamatkan dia dan semisalnya. Maka dia syirik dan tak ada kafarah. Walaupun tak ada kafarah, kalau tak buat tetap dia dosa besar, kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nazar ni bila kita dah baca ayat-ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang nazar. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan nazar, kita akan tahu bahawa nazar ni ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 270 Allah kata apa? Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazar. Apa sahaja yang kamu nafkahkan dan apa sahaja yang kamu nazarkan, fa innallaha ya'lamuhu. Allah mengetahui tentangnya. Jadi nazar ni satu ketaatan kita kepada Allah. Definisi dia pun dah bagi tahu. Mentaati, mewajibkan diri kita untuk buat sesuatu ketaatan kepada Allah yang pada asalnya tak wajib. Jadi macam mana tiba-tiba kita boleh mewajibkan diri kita pula untuk jamu orang mati, penunggu dan semisalnya. Jadi itu nazar yang syirik, haram ditunaikan dan tidak ada kafarah padanya. Kenapa tak ada kafarah? Sebab kafarah ini adalah satu bentuk hikmah dia, penghormatan kepada janji kita kepada Allah. Kita janji dengan Allah yang kita nak buat ni tapi kita tak buat. Jadi bayar kafarah. Tapi dengan syaitan, dengan berhala, dengan orang mati dalam kubur, tak perlu kafarah sebab tidak ada penghormatan kepada perkara tersebut. Tapi dosa besar. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang wajib dilakukan oleh orang yang terlibat dalam nazar yang syirik ini? Dia wajib bertaubat. Kita nak tengok perkataan para ulama dalam bab nazar yang syirik ni. Takut-takut kita terjebak. Imam Asy-Syarbini, seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i, dia menyatakan, adapun nazar yang dilakukan pada orang yang bermalam di kubur wali atau yang semisalnya, maka jika yang bernazar bermaksud
adalah untuk dia nak pasang, contoh dia nak pasang lampu dekat kubur wali tersebut. Jika yang dimaksudkan adalah nak bagi tempat tu terang supaya orang mudah, contoh untuk mudah orang ziarah kubur tersebut ke, atau untuk orang ziarah kubur terang tempat tu, mudahlah. Jadi tu kena ditunaikanlah, itu termasuk perkara kebaikan. Dia memudahkan orang nak ziarah kubur. Maka hukumnya adalah dia adalah bentuk mendekatkan diri pada Allah dengan memudahkan urusan orang, memudahkan orang ziarah kubur, maka hukumnya sah nazar tersebut. Dan jika tujuannya adalah untuk menerangi kuburan, misalnya jika bertujuan untuk menerangi kuburan tersebut, dan itulah perkara yang biasa dilakukan oleh ramai orang, yang mana mereka nak bagi pasang lampu, memasang lampu-lampu kat kubur, pasang pelita ke apa, pada asalnya ada terlarang. Dia tak digalakkan. Kebiasaannya orang pakai untuk memuliakan satu kubur lah, nampak berterangan, bercahaya. Maka dia adalah perkara yang bid'ah dan terlarang untuk dilakukan tersebut. Dan kalau tujuannya adalah sebagai bentuk pengagungan terhadap tempat atau kubur tersebut, atau untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut, dan inilah yang dominan dalam masyarakat, kata Imam Asy-Syarbini, maka ini adalah nazar yang batil dan tidak sah. Kenapa dia pasang lampu kat kubur tersebut? Nak mendekatkan diri kepada orang dalam kubur tersebut. Dia percaya orang dalam kubur tu, kenapa dia nak dekatkan diri kepada orang dalam kubur tu? Sebab dia percaya orang tu boleh tolong tunaikan hajat-hajat dia. Maka itu adalah nazar yang tidak boleh, batil dan tidak sah. Mereka meyakini tempat-tempat ini sebagai tempat yang istimewa bagi mereka. Mereka meyakini bahawa nazar di tempat-tempat ini adalah wasilah untuk menolak bencana. Mereka buat macam tu sebab dengan harapan akan ditolaklah bencana ke musibah daripada mereka. Maka ini nazar yang tidak dibenarkan. Kalau kita pergi kat pulau pulau besar kat Melaka tu. Itu pulau yang banyak kubur-kubur para awliya lah, orang kata orang-orang soleh. Tapi na'udzubillah min zalik, tengoklah apa yang jadi kat kubur situ. Bukan setakat orang Islam je terlibat, orang bukan Islam pun pergi situ. Dekat kubur orang Islam ada colok lah, macam-macam dibakar. Dan orang Islam pun join sama, na'udzubillah min zalik. Bila ada hajat tertentu, pergi kat kubur ni, bawalah sesuatu, apa-apa nazar dia, na'udzubillah min zalik. Dia perbuatan yang tidak dibenarkan dan membawa kepada kesyirikan. Tadi kita kutip perkataan Imam Syarbini daripada mazhab Syafi'i. Syekh Qasim daripada mazhab Hanafi pula, dia menyatakan, adapun nazar yang banyak dilakukan oleh ramai masyarakat umum, seperti ketika seseorang dia nak cari barang yang hilang, nak sembuhkan penyakit, atau nak memenuhi keperluannya yang terdesak, dia pun mendatangilah fayati ba'das sulaha, dia datang kepada sebahagian orang soleh. Lepas tu apa dia buat? Lalu dia pun meletakkan penutup di atas kepala orang soleh tersebut. Mungkin dia pakaikan serban kat orang soleh tersebut ke? Sambil dia berkata, ya sayyidi fulan, in rudda ghaibi, wahai Syekh Fulan, kalaulah dikembalikan barangku yang hilang, atau disembuhkan sahabatku yang sakit, atau kalau keperluanku terpenuhi, maka aku akan memberikan kepadamu sekian emas atau perak, atau makanan, air, atau apa-apa benda yang tertentu. Tu nazar. Nazar kepada Syekh ni. Syekh ni buat apa? Dia beza kalau kita janji dengan orang, kau tolong aku cari kereta aku hilang, kalau kau berjaya cari aku bagi kau 1,000. Dia pun pergilah cari, dia tanya kawan-kawan dia, tu lain. Ini kita janji nak bagi hadiah kat dia. Ni tak. Sebab apa? Kat sini dia dah satu iktikad bahawa Syekh ni boleh melepaskan dia daripada kesusahan.
Syekh tu tak buat apa pun, duduk kat rumah je, tengok air sikit, baca-baca sikit. Jadi dia janji, kalau dipenuhi urusan dia ni, terlepas dia daripada kesusahan, maka dia akan bagilah emas ke perak kepada Syekh ini. Termasuk nazar, tapi nazar yang syirik. Jadi kata Syekh Qasim ini, nazar seperti ini telah disepakati kebatilannya kerana beberapa sebab. Pertama, kerana ini adalah bentuk nazar kepada makhluk, dan nazar kepada makhluk tidak boleh kerana nazar adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Bila seseorang ni dia bernazar kepada Syekh ni, misalnya, kalau saya sembuh penyakit mak saya, mungkin mak dia sakit, dia kata kalau mak saya sembuh daripada penyakit, saya akan belikan Syekh kereta baru. Oh, Masya Allah. Kenapa dia sebut macam tu kat Syekh tu? Syekh ni bukan doktor pun yang pergi bedah mak dia, rawat mak dia. Syekh ni duduk kat rumah je. Sebab dia ada i'tiqad bahawa Syekh ni mampu. Dan memang ada sebagian masyarakat, dia percaya, dia kata wali-wali ni, wali abdal ke apa dan semisalnya, yang mana tidak akan berlaku apa-apa ke alam ini kecuali dengan keizinan wali-wali ini. Ada gelaran Sultanul Aulia lah, Sultan para wali dan semisalnya. Sebab tu dia nazar macam tu. Jadi ada unsur kesyirikan pada perkara tersebut. Ada unsur mendekatkan diri beribadah kepada syekh tersebut. Maka dia satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana apa lagi? Dan kerana orang soleh yang ditujukan nazar kepadanya adalah mayat. Dia biasanya berlaku kepada siapa? Dia jumpa orang yang dah mati ni. Dia pergi kat kubur orang soleh tadi, dia kata, wahai Syekh Fulan, tolonglah mak saya sakit. Wahai Syekh Fulan, anak saya sakit. Ya Syekh Fulan, bisnes aku rugi, tolonglah. Lepaskan aku daripada kesusahan ni. Kalau aku terlepas daripada kesusahan ni, nanti aku akan buat macam ni untuk kau ini macam ni. Syekh dalam kubur tu pun mati. Dia yang perlukan doa kita. Tapi kenapa orang tu datang kat kubur dia, bernazar kat situ? Kerana dia ada i'tiqad Syekh ni boleh buat sesuatu, bantu dia dan semisalnya. Maka kerana itu dinamakan syirik. Mayat tidaklah memiliki apa-apa, tak boleh buat apa-apa. Dan apabila dia sampai menyangka bahawa mayat itu memiliki kemampuan untuk mengatur urusan dan bukannya Allah, maka dia dah masuk kepada kekufuran yang besar. Dah masuk syirik yang besar dah bila macam tu. Bila dia percaya bahawa orang yang dalam kubur tu mampu menyembuhkan penyakit, mendatangkan rezeki kepada diri dia, maka tu dah termasuk dalam syirik yang mengeluarkan seseorang daripada agama. Kalau seorang tu bernazar kepada kubur Syekh Fulan bin Fulan, dia kata yang bagi semua ni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya bernazar ni sebab dia ni Syekh. Saya bernazar kepada Syekh ni sebab dia orang soleh, doa dia mustajab dan semisalnya. Tetap juga nazar itu terlarang. Tapi tidak mengeluarkan daripada agama. Tapi bila dia sampai dia percaya Syekh ni yang menyembuhkan penyakit, mendatangkan rezeki, maka dia dah terlibat dalam syirik yang bahaya, syirik akbar, terkeluar daripada agama. Kita lihat Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dia menceritakan tentang gurunya, Syekh Taqiyuddin. Dia menceritakan bahawa gurunya Syekh Taqiyuddin telah pergi ke satu masjid. Lalu Syekh Taqiyuddin ini menyuruh murid-murid beliau, dan bersama mereka ni adalah tukang batu, tukang yang pecahkan batu dan misalnya, untuk memecahkan satu batu yang ada di sebatang sungai. Kenapa? Kerana batu itu biasa dijadikan destinasi ziarah dan bernazar padanya. Masyarakat situ terjebak dalam bernazar dekat batu. Dirasakan batu tu istimewa, batu keramat. Dia bernazar kat situ. Kalau anak aku sembuh nanti dia sembelih. Tapi nazar dia pelik-pelik lah. Kalau anak saya sembuh dari penyakit, nanti saya sembelih haiwan dekat atas batu ni. Macam orang-orang jahiliah, macam mana cara mereka sembah berhala, antara cara penyembahan mereka, mereka akan susun batu-batu, mereka akan
sembelih haiwan ke atas tempat tersebut. Atau lepas mereka sembelih, mereka akan curah darah haiwan tu dekat tempat tersebut. Kan dalam masyarakat kita pun ada amalan ni. Ada sebahagian ajaran silat, nak buka gelanggang, dia sembelih ayam hitam, lepas tu diangkat darah ayam tu keliling gelanggang tu. Ni semua amalan-amalan jahiliah yang ada dalam masyarakat kita. Ya, alhamdulillah lah, dah tak ramai dah masyarakat kita terlibat dengan perkara-perkara macam ni. Tapi kena diingatkan. Jadi Syekh Taqiyuddin ni disuruh tukang batu ni musnahkan batu yang kat sungai tu sebab orang bernazar kat situ. Maka dia pun memusnahkan batu tersebut dan dia telah berjaya menyelamatkan umat Islam daripada kesyirikan dengan batu tersebut. Jadi itu yang berlaku pada zaman imam tersebut. Jadi kita berhenti seketika untuk azan sebelum kita sambung sedikit fatwa para ulama tentang nazar yang macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Jangan langgar nanti kamera jatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya La ilaha illallah Muhammad. Allahumma rabba hazihi da'watan wa salatil qaim ati Muhammad wa siyatul fadilah wa asmaqam mahmudan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak petik pula fatwa daripada Darul Ifta di Mesir menyatakan bahawa nazar kepada para mayat yang berada di dalam kubur, para wali dan orang soleh adalah perkara yang telah disepakati kebatilannya oleh para ulama. Kerana itu adalah nazar kepada makhluk dan hal ini tidak dibenarkan. Nazar adalah ibadah dan selamanya ibadah tidak boleh dilakukan untuk makhluk. Apatah lagi yang ditujukan nazar kepadanya adalah mayat yang tidak memiliki dan tak mampu berbuat apa-apa. Kalaulah yang bernazar menyangka dan meyakini bahawa si mati tadi mampu mengatur perkara-perkara, sesuatu perkara dan bukannya Allah, maka keyakinan tersebut adalah bentuk kekufuran, kufur yang akbar, mengeluarkan daripada agama. Jadi tak boleh. Kita nak lihat perkataan ulama lain menyatakan bahawa
Tadi kan disebutkan Nabi SAW bagi tahu sesungguhnya nazar tak datangkan apa-apa. Itu nazar kepada Allah tu. Nabi SAW kata macam tu. Maksudnya kalau seorang dia bernazar, kalau Allah sembuhkan penyakit dia, maka dia akan puasa sunat. Itu pun Nabi SAW kata nazar tu tak datangkan apa-apa. Tak boleh bantu apa-apa pun untuk bagi cepat sembuh penyakit dia. Atau menunaikan hajat dia, mempercepatkan hajat dia. Tak. Jadi kata ulama', فَإِذَا كَانَ النَّذْرُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ. Kalaulah seandainya nazar kerana Allah itu pun tak akan datangkan apa-apa kebaikan, maksud nazar muqayyad tadi tu, فَكَيْفَ بِالنَّذْرِ لِلْمَخْلُوقِ. Macam mana pula bila seseorang tu bernazar kepada makhluk? Nazar kepada Allah pun tak akan dapat memenuhi hajat kita, tak akan mengubah takdir. Ini kan pula nazar kepada makhluk. Kata beliau lagi, Nabi SAW telah memberitahu bahawa nazar tidak mendatangkan kebaikan kerana nazar pada asalnya bukanlah termasuk sebab yang dapat mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan. Nazar itu hanya menepati takdir yang Allah telah tetapkan. Jadi kenapa orang yang bernazar kepada orang mati dan misalnya sebab dia menyangka perbuatan tu boleh mendatangkan kebaikan pada dia. Jadi ulama nak tegaskan, nazar kepada Allah pun Nabi SAW bagi tahu tak akan ubah apa-apa, tak akan bawa apa-apa kebaikan atau menghilangkan kemudaratan. Ini kan pula nazar yang berbentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudahi dengan kata-kata beliau yang terakhir disebutkan, sesiapa yang menyangka bahawa nazar kepada makhluk dapat mendatangkan kebaikan atau menolak mudarat, maka dia telah sesat. Seperti orang yang menyangka bahawa menyembah makhluk mendatangkan manfaat bagi mereka dan menolak mudarat kepada mereka. Lepas tu disebut, kadang-kadang syaitan datang menjelma menjadi bentuk tertentu di hadapan kaum musyrikin. Berbicara kepada mereka, membuatkan salah seorang daripada mereka boleh terbang, memberitahu mereka sebahagian perkara-perkara gaib, memberikan mereka harta, makanan, pakaian dan semisalnya. Dan semua ini terjadi kepada orang-orang Arab jahiliah, kata ulama ni. Nak bagi tahu, syaitan datang kadang-kadang. Jadi orang pun rasa macam, betul lah bila bernazar kat berhala ni, dapat benda ni, dapat makanan. Syaitan datang, bawa makanan kat dia. Sebab syaitan tujuan dia nak orang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata beliau, kata ulama ni, ia berlaku pada penyembah berhala daripada kalangan Arab dan selain Arab. Dan kata beliau, dan semisal ini banyak terjadi di zaman ini. Terjadi pada orang-orang yang sesat, ahlul bid'ah yang menyelusuhi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan berapa ramai manusia tertipu dengan kefahaman yang keliru ini sampai ia menjadi sumber pendapatan bagi penjaga kubur. Kan? Ada orang dia kata kalau anak dia sembuh nanti dia sedekah kat kubur. Kadang-kadang dekat kubur tu ada tabung. Siapa yang untung? Penjaga kubur tu lah yang untung. Saya baru tengok baru ni ada satu video dekat kubur. Ada orang yang panitia, orang yang ada dijaga kubur seorang wali, ada katakan wali, mereka duk kira duit. Dia keluar kata, Masya Allah, punyalah banyak sampai punya ramai orang yang nak bertugas nak kira duit tu. Sedekah orang. Apabila manusia tak faham akidah dengan cara yang betul, maka datanglah skamer-skamer agama ni. Datang kat kubur Syekh Fulan, mustajab. Ni kalau sedekah kat kubur ni, lagi mustajab doa. Masuk 50. Kau cuti umum lagi ramai yang datang. Anak-anak exam, lagi ramai yang datang kat kubur tu, lagi banyak dapat. Masya Allah. Malam-malam penjaga kubur tu buka. Dia dah ambil benda tu. Skamer agama. Jadi ulama ni sebut, berapa ramai yang keliru, akhirnya yang untung penjaga kubur tersebut. Mereka berjaya meraih banyak keuntungan disebabkan kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat ni. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Dahlah kita rugi kat dunia, pergi bagi duit dekat kubur dan buat apa? Baik sedekah bagi makan orang hidup ni kan, dapat pahala. Dah tu syirik pula dan belum tentu hajat kita terlaksana. Na'udzubillah min zalik. Jadi sampai di sini saja pada malam ni. Pada bulan hadapan kita akan masuk bab meminta perlindungan kepada selain Allah. Kan dalam masyarakat kita kalau masuk hutan, tok nenek cucu nak tumpang lalu, macam-macam lah ada yang kita tengok contoh-contoh dia. Sebelum kita solat isyak ada sebarang persoalan?
Jadi sebelum kita solat Isyak ni, ingatkanlah kita berada di bulan Safar, dan antara fahaman-fahaman khurafat yang ada dalam masyarakat ni menganggap bulan Safar ni bulan sial lah, bulan yang banyak musibah. Jadi tak ada. Perkara tu adalah kepercayaan masyarakat jahiliah. Kita jangan terpengaruh dengan kepercayaan-kepercayaan tersebut. Ada orang kata, salah ke Ustaz? Kita bukan buat apa pun. Kita buat majlis doa sepanjang bulan Safar. Ya, doa tu tak salah. Tapi kenapa awak buat doa tu? Sebab awak percaya bulan Safar tu ada sial. Itu yang salah. Doa minta Allah lindungi kita setiap hari kita baca. Minta Allah lindungi setiap hari. Tak ada beza. Bulan Safar ke, bulan Rejab ke apa, tak ada. Tak ada bulan yang sial dalam Islam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.